Hi. Dah beriau yang manggil macam. Koyak-koyak ke dia. Hai minuto. Ha, ke dia pula. Gini, mak. Ha. Mana Pak kedai pemasi? Bino agak apa kedai kau tu? Tak lah, kedai kopi tak ada. Sebab aku nak cari ubat sikit. Ubat agak apa ya? Aku sakit gigi. Mana gigimu ya? Mana gigimu ya? Aku tengok waya mengkosi saja. Mu kata nak gaya jini orang gerbang. Mu nak ambil gigi. Pasal lama ni mak. Pergi pak kedai pemasi. Ada saya jangan duduk lagak kak. Baik, Mak. Baik, kita sudah masuk di dalam kawasan kedai pemasi. Di sini boleh pilih belakang ubat apa-apa pun. Ni dia. Mak, cuma tengok ubat ni berdaftar ke tak? Aku tak boleh tengok weh. Pening. Tu lah weh. Tak ada mau tengok saya. Mana mau tengok Bayo? Daftar Bayo. Daftar mana mau tengok saya? Ni ada tulis di kotak dia ni. KKM ni. Berat saya. Ada tulis KKM pun. Belum daftar pun ada. Orang boleh tulis belakang saya. Tak sebalah lah saya dengan sama suka dia. Main kita tanya gawat dia. Pegawai pemasi. Kita tanya. Baru ngesuh. Hei, orang tiga orang abang-abang ni. Dah gua mau klik-klik kabut ni. Gini kita nak cari ubat. Nak ubat. Nak ubat. Dak abang nak ubat apa? Abang cari tengok lah Pak. Ambil lah juga. Pak kira lah. Lama dah kena go sini. Orang lama lah duduk sini. Kita rasa pergi tengok demo. Dah tengok di mana? Nama Rohana ni dak? Tidak orang nama Nik Rohana. Bodoh lah dah. Rohana ni cuma dikasih lah keluk. Gila mu carilah kau tu saya ubat tu. Kamu tahu dah. Ikut dia lah saya. Duk lah ikut dia bu. Tahu dah memang. Bukan mau cemburu. Kalau setahun ni Abayuh ni. Bukan nak beli ubat ni. Dia main beli Gimari tanya duk di mana. Mau berapa. Malu kau orang macam tu. Cik weh. Dah ya. Jadi kita nak tanya. Lagu mana ke kita nak ubat. Masuk daftar KKN ni. Lagu mana? Oh, nak tahu gitu. Sebab kita ni bukan kata orang darat dah. Cuma kita jarang-jarang mari kat sini lah. Oh, kalau kita nak tahu ubat daftar. Ubat daftar tu adalah juga dua perkara. Pertamanya, nombor daftar MAL. Yang keduanya, dia ada stiker hologram. Oh, gitu. Lepas tu, kalau kita nak tahu stiker dia ada di mana? Oh, kalau nak tahu stiker dia kak, adalah cukup tepek kotak tu. Hok sinar tegak YOLO lah tu. Lepas tu, nombor daftar tu kita nak tengok mana? Weh, ada di kotak dia lah juga. Apa gitu mo Jadi kita nak tanya Cik Puan ni. Lagu mana nombor daftarnya? Nombor lah juga daftarnya. Dia start MAL. Lepas tu dia ada lah juga lapel nombor. Dia belakang dia lah juga ada huruf. Huruf lah ke mana pula saya? Dah huruf ke apa belakang dia dah huruf. Kalau huruf A kak, untuk ubat lah terkawal. Contoh dia lah juga ubat kecil manis, darah tinggi. Lepas tu huruf ke apa lagi ada? Huruf E kak, ubat contoh dia lah juga ubat vitamin, ubat demam. Lepas tu ubat gapo dia kita nak tahu royak berabi. Oh gitu. Urut 3 untuk ubat tradisional become we. Kamu tak lagi ngerti nak kata comel kamu. Contoh dia lah juga minyak panas lah juga gini. Minyak urut, minyak harba lah juga.
Kalau gitu kau tanya boyo. Kita kena cari ubat hak daftar lah. Sorti Abang Mat Raya. Kita kalau nak cari ubat, kita kena cari hak selamat, ada kualiti Abang Raya. Sungguh, ada setengah-setengah timak weh. Ya, orang kita bakal beli ubat hendak patah. Alright.